Sebelah. Nak makan. Baru sampai. Apa tu yang tadi yang dulu yang kau nak ajak aku makan dulu-dululah. Lobster, lobster. Lobster. Tapi kan. Banyak kali cakap dah nak belanja. Dia orang semua dah pernah makan, cikgu. Nanti saya belikan. Kecil-kecil liat. Tak, kena pandai masak. Ada masa dia. Dia lembut. Apa cerita kau pergi kacang lepiah tu? Alah, tu biasalah. Tak ada apa pun. Saja pura-pura. Dapat pujian pula. Sekali pagi datang. Yang pejabat apa tu? Kau berbukti sama lah. Saja ni. Baik kan cikgu kan? Nak dapat baik. Saya kat sekolah pun baik kan? Dia nak kutuk. Alamak, ada anak-anak buah. Tapi macam ni geng. Sebenarnya okey, terima kasih jadi seorang guru. Sebab tu Bos Ijan sangat-sangat tak terima bila orang kutuk guru. Contoh ayat-ayat orang, kenapa perlu dengar cakap guru? Guru tak ada yang naik lambu pun. Geng, dengar baik-baik. Bagi pendapat Bos Ijan. Sedangkan setiap manusia yang Bos Ijan jumpa itu adalah guru. Guru, tak kisah umur Bos Ijan sampai bila-bila pun dia tetap guru. Bos Ijan baru cakap benda tu tadi pagi. Guru, walau kita, yalah kita sekolah, adik-adik, dengar baik-baik adik-adik. Korang ada guru sekarang, bila korang dah dewasa, kau lagi kaya ke apa, guru kau perlu tetap, kalau boleh lah, takut, hormat, sayang. Bos Ijan sayang cikgu-cikgu Bos Ijan dari dulu. Banyak cikgu-cikgu Bos Ijan datang sini, geng. Beli tak beli, tetap hormat. Aku bayar. Berapa tadi? 6. Dia kira, 6 tempat. kurang RM1 lah. Saya kena bayar cikgu RM1. Daripada RM6,000. Saya kau lah. Alhamdulillah. Boleh. Tahu tadi saya buat RM7,000. Ambillah gambar kejap. Cepat. Jangan lama-lama. Cikgu lama-lama. Cepat ambil gambar sekejap je. Kau ambil je, cikgu tak payah. Boleh. Cikgu ni tak nak. Ambil gambar cikgu famous pula.